radhiyallahu anhu berkata, ayah saya yakni Sayyidina Yazid radhiyallahu anhu telah mengeluarkan beberapa keping dinar untuk disedekahkan, dan beliau telah meletakkan dinar-dinar itu di sisi seorang laki-laki di masjid supaya lelaki itu memberikan kepada siapa sahaja yang memerlukan. Saya telah datang ke masjid dan saya lihat dan saya ialah antara orang yang memerlukan. Lalu saya telah mengambil dinar-dinar itu daripada lelaki tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Ayah saya berkata, demi Allah, saya tidak berniat untuk memberi kepada kamu. Lalu saya telah membawa ayah saya berjumpa dengan Nabi SAW dan membentangkan masalah ini. Baginda SAW bersabda, wahai Yazid, kamu telah mendapat pahala sedekah yang kamu telah niatkan, dan wahai Mu'an, apa-apa yang kamu ambil telah menjadi milik kamu dan kamu boleh menggunakannya. InsyaAllah.